Hari ni kita simple-simple je wak. Kita makan salad telur. Benda ni berkhasiat tau dan cepat kenyang. Dan kenyang dia lama itu yang best. Tapi rasa dia korang nak lagi sedap, korang letak kimchi. Aku memang penggemar kimchi tau. Tak tahulah sekarang kan gemar sangat makan kimchi. Mesti nak letak kimchi, lagi rasa terangkat. Dan memang kenyang lama. Korang melawas ya. Rahsia tu. Memang sangat sedap dia kan probiotik kan. Sangat sedap makan dengan salad sebenarnya. Korang try lah. Telur ni kena rebus tau, tapi janganlah lama sangat Kalau aku dalam 8 minit sahaja kita rebus. Api sederhana. Masukkanlah segala sayur-sayuran yang korang rasa nak. Lepas tu letaklah sos kegemaran. Taburkan juga black pepper sikit. Bau terangkat, barulah rasa macam best. Kalau nak lagi sedap lagi, kau letaklah ni olive oil. Menyegarkan, segar, sedap, semuanya lah. Sedap korang try lah. Kalau rasa macam tak ada rasa nak masak, tak sempat nak masak tapi lapar, korang masak yang ni. Kau masak lah kan. Tak payah masak sangat lah sebenarnya. Malam pun boleh buat korang. Malam kalau korang rasa nak elak makan nasi, buat ni. Menu diet tau. Korang subscribe, kita nak share banyak lagi menu-menu simple. Menu diet aku. Banyak turun Banyak turun buat macam ni. Tak percaya korang buat lah. Subscribe kita share lagi.